orang kurang upaya sebelum mereka melakukan selaman. Sama-sama kita saksikan OKU Selam Scuba. Selam Scuba antara aktiviti lazat yang mencabar dan mempunyai keistimewaan tersendiri jika tahu teknik menyelam yang betul. Aktiviti yang mengujakan ini bukan sahaja membolehkan kita menikmati keindahan laut dalam, malah mencabar ketahanan mental dan fizikal. Sukan ini turut menarik minat golongan kurang upaya atau OKU. Ternyata kekurangan mereka bukan alasan untuk mencuba sukan ekstrim ini. Kru Selamat Pagi Malaysia berkesempatan menemui beberapa orang kurang upaya yang menyertai kursus Selam Scuba Anjuran Kids Scuba dengan kerjasama Persatuan Profesional Jurulatih Selam Scuba iaitu PADI di kolam renang pusat TWI Shah Alam. Ternyata mereka begitu teruja untuk memperoleh lesen sebagai penyelia penyelam. Program ini ialah ulung kali diadakan bersama Kids Scuba dan Dive Hard. Dive Hard ialah salah satu organisasi yang paling besar di Amerika, khas untuk memberi peluang kepada golongan OKU di mana orang kurang upaya, orang-orang yang kurang pendengaran dan juga kurang penglihatan untuk diberi peluang untuk mengalami sukan selam scuba ni. Harapan kita untuk memberi peluang kepada orang yang kurang daya pendengaran untuk menceburi sukan selam scuba ni, di mana kita ada planning untuk melatih mereka untuk menceburi bidang technical diving, di mana semua orang tahu bila kita berkomunikasi di dalam air, kita cuma menggunakan komunikasi tangan, hand signal. Latihan bersama organisasi Dive Hard dari Amerika Syarikat ini memberi penekanan kepada peserta meliputi aspek keselamatan penyelam, teknik-teknik selaman yang betul dan memberi pendedahan suasana di dalam air atau keadaan di laut terbuka. Latihan mereka bermula daripada peringkat permulaan pengenalan scuba iaitu Scuba Discovery dan disusuli dengan peringkat kursus laut terbuka Open Water Diver. Dive Hard adalah pertubuhan antarabangsa yang mempunyai modul serta latihan terperinci khusus untuk penyelam kurang upaya. Ini program tak pernah ingat ada ini macam program untuk menolong itu OKU dan macam sangat complete to teach belajar itu OKU belajar macam mana boleh masuk ke dalam air untuk diving dan dengan hati yang tenang. So ada satu diver tanya saya mau pergi diving kah? Itu saya pun tak fikir, saya tanya balik dia, nampak boleh ke? Dia cakap boleh. Itu saya mula saya punya diving lah. Ternyata kursus tersebut berjaya membuatkan peserta belia serta OKU begitu teruja kerana mereka tidak pernah menyelam di lautan dalam, apatah lagi untuk memperoleh lesen bagi membolehkan mereka pergi lebih jauh dalam bidang tersebut. Kesemua peserta dilihat begitu bersemangat dan bersungguh-sungguh menjalani sesi latihan yang diadakan dan berasa bersyukur dan bertuah kerana terpilih untuk menjalani latihan tersebut. Peluang yang diberikan ini juga akan dimanfaatkan sepenuhnya, memandangkan ia hanya datang sekali. Kesungguhan mereka untuk bergelar penyelia penyelam dapat dilihat dari kesungguhan mereka mendalami ilmu di sini. Ya, menarik untuk kita saksikan pagi ini. Suatu yang membantu golongan kurang upaya mendapatkan lebih daripada apa yang mereka selalu alami, suatu yang baru untuk mereka cuba juga. Dan seterusnya